Oh yo. Oh, nampak sebiji tu. Cantik. Ni ada lagi. Wih, ada. Mantap. Tak ada. Wih. Mantap. Rezeki. Ada rezeki. Walaupun kat atas dah tak nampak buah. Dah penghujung musim. Ada. Elok tak? Boleh, boleh. Mana? Ni. Alhamdulillah. Tu gambar kuku ke apa ni? Semalam juga. Tak lu. Mantap geng, mantap. Mana tadi? Ni. Oh. Ambil gambar sikit. Hari ni kita naik dari JT Afiq tu Tokebot. Tak naik dari JT Zohar. Jauh sangat nak pergi bawah. Sebab kita selalu mancing dekat tepi ni je. Ni baru belakang tadi tu. Main sebelah kanan sampailah ke kabel. Dengan cuaca macam ni pun merecik. Let's go. Wih. Gede kan main ni. Oh, ni udang. Itulah yang itulah yang makan aku punya tadi. Itulah jadi rekod tak? Mesti kan. Alhamdulillah. Setelah sejam mencari. Minit ke-53. Nan, ya. Okey ni. Ya Allah. Apa ini? Gatal. Diam dia kenapa ya? Oh, dia tengah menilai. Dia tengah menilai.
Mak ai. Benda ni. Ni. Alhamdulillah. Makan lah. Lemah lah kecil ni. Ada lagi. Ha. Ni kau. Takut guna kepit dia. Aku takut guna kepit. Aku kenapa aku dah takut guna kepit ni? Tak tahu. Kan sakit pun. Okey, tak sakit. Tak sakit lah. Wah, besarnya. Tengok dek, sini. Tak, ni kecil sikit. Tak. Pegang badan dulu Tak sakit lah. Aku takut sakit dia tutup. Cuma Pegang je. aku dah lupa. Ni kenapa pula ni? Ambil je lah dek. Oh. Oh. Kecil dah ngandung. Kecil. Ada. Oh, ni lah kau tengok. Ini lagi pergaulan bebas. Tapi betul ke? Betul loh. Udang Aceh. Warna putih sangat ni. Tak main ni. Lagi macam putih pula tu. Alah putih. Gerak dia macam. Macam ni. Tengok aku benda tepi je. Bapak. Dia punya. Alhamdulillah. Kau tengok tepi tu tau. Kau tengok ni. Wah. Aku tak terkerakam. Ya Allah, penat aku ambil kamera. Ui, tanggal lah. Mati kain nasib baik. Alah, sangkut pula. Berapa banyak udang kat situ? Yo. Tali yang sama Ha. Hai, banyak tahun. Tak apa. Alhamdulillah, boleh lah. Boleh lah. Amai. Ada rupanya. Ambil. Ush. Tapi yang mana? Tak tahu aku. Dia pun nak KL. Dia pun ni. Dah. Cucuk mata weh. Bapak kesian ni. Kau boleh hidup lagi ni kalau aku lepas. Kau nak lepas. Kecil sangat. Berat semacam. Ini tak melawan pula. Oh ya Allah, udang punya. Tak melawan langsung. Tu lah. Orang nak kemas ni. Alah. Tak besar. Alah, tengok. Ya Allah.
Dah ada ni. Tengok. Walaupun small-small. Adalah naik. Ya betul. Kita layan ni. Kita nak makan. Kalau di. Ni dapat lagi. Telur pula. Aduh. Sekarang musim mengawan ke? Itulah tu. Macam mana ni? Tak ya. Aku dah kata sini ada. Kau relax je. Aku main dekat-dekat je. Naik aduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni pun tak sampai 200 gram. Kenapa tak cakap dapat? Alhamdulillah. Sopik dia bukan main. Bukan ni kan yang tadi. Bukan dia. Dia elak. Mantap. Aku dah kata tunggu je. Sini memang pot je. Pergi sini ke tadi? Tak ada. Relax. Okey, mantap. Okey. Betul. Masa dia melawan tu. Dah Tu. mata kail patah. Udang tapi oi kasarnya. Pampers. Pampers tadi. Alhamdulillah. Tada, alhamdulillah. Asyik engkau je. Aduh. Benda aku terpakam pula. Sepik kuning. Nampaknya kecil ni. Uish. Besar siut ni. Besar siut ni. Mari, cantik. Besar siut. Ya Allah. Ada. Ikan todak. Ya, alhamdulillah. Apa tu? Mestilah udang. Alah, kecil aku nak beli gambar. Apa tu sikit? Okeylah ni. Bersyukur. Ekor je hitam. Purple. Oh, purple maksudnya ni udang kolam dia lepas kan. Banyak kau. Cantik. Ni namanya usaha ni. Usaha. Mana? Nak mana apa? Sekejap lagi satu tu. Tarik tu. Tak ada. Alhamdulillah. Jumpa di pasaran. Aku punya pula. Oh, tak besar sangat kan? Wah. Sangkut pula. Ini kita ambil gambar sama-sama. Kat sini tu. Kat beg. Macam ni, mantap. Macam ni, mantap. Apa tu? Ada orang ke?
Oh, memerang. Boleh injak. Kalau udang besar ni. Tiga triple strike. Triple strike. Adik nampak lah. Adik nampak lah. Betul lah. Oi. Alhamdulillah. Wah. Tarik lah. Berat no kau ni. Wow. Mantap. Mantap. Oi, boleh tahan ni. Alhamdulillah. Biru. Tak ada orang langsung. Tu lah biru-biru lah. Biru-biru ni kanser ke apa? Ini betul-betul pure udang lah. Ciao. Cantik tau. Janganlah pio hitam gila kau pandai biru. Hitam tu sebab air ni parit depan rumah kita, air gambut. Full biru. Sekarang 4.50. Udang dah tak nak makan. Kita buat keputusan balik lah. Tapi hasil hari ni boleh tahan sebenarnya. Kita tuang bagi tengok. Boleh jatuh ni. Biar je dalam tu nanti. Sebab aku nak pegang sambil buat video. Sikit je. Oh, sepit tu. Jangan percik masuk. Sepit dia dah tak boleh ni ah. Alah. Okey, apa macam? Sungai Petiang besar. Mantap. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.